Tinggi zat lah. Zat Tuhan ni maha tinggi. Adapun dalam mazhab salafis salih kita berjalan ni dak zat Allah serta sifat kerajaan kekuatan semua ala arsyihi subhanahu wa ta'ala. Apabila sebut kata Allah Taala itu atas zat serta pangkat tak? Bukan pangkat saja. Pangkat saja ni puak-puak ahli kalam. Imam Tahawi tak ada etika lagu tu semata-mata sebab kata bahawasanya Allah Taala. Apa bahawasa Allah Taala? Diri dia serta sifat dia lah tu maksud. Diri dia serta sifat dia lah tu maksud. Azim, Allah Taala maha tinggi, tinggi pangkat, sifat kerajaan dia, soal lagi zat, jangan lupa tu. Sifat ketinggian zat Allah Taala di atas sekalian makhluk. Kami mengiktikad kata Allah Subhanahu wa taala dengan zat dia tu tertinggi, ada zat dia di atas Arsyur Rahman. Ada sungguh di atas Arsyur Rahman. Zat Allah Azza wa Jalla itu. Maknanya tinggi zat lah sini. Malaikat tu ada bawah daripada Allah yang Azza wa Jalla. Jadi kalaulah hamba ni iktikad kata zat Allah Taala ada di atas arasy, maka atas daripada langit yang tujuh ni memang ada zat Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau Allah Taala itu zat dia atas arasy tapi bercerai zat dia daripada arasy, kita aku tu. Tetapi Allah Taala ada ke tak di atas arasy? Ada. Zat dia tu ada. Tak atas daripada arasy tak ada adalah makan. Ada zat Allah Taala hanya satu. Hadza ai ifham hadza taklid. Fahamlah olehmu akan ini huraya. Jangan buat tak faham. Tu. Jangan buat tak faham atau buat faham. Buat kemah kat kita dah. Bawa kemah kat kita. Ni kata siapa hati orang engkar kata Tuhan duduk atas arah. Apa dah ni dah. Siapa hati orang engkar Tuhan duduk atas arah bizatihi. Ni Az-Zahabi sebutlah kitab Al-Ulul Aliyul Ghaffar. Ni orang kata mazhab Hambali tak mau nak dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada Mukhtasar Al-Ulum. Bagi Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dia nakal juga di dalam ini kitab. Cuma kita nak rayak sekadar kata kitab-kitab umpama ulama kita tulis ni sekadar ilmu kita lah. Balik ikhwah kita tu lagu mana alasan nanti kita dengar. Nah, Az-Zahabi sebut ya, Tuhan duduk atas arah. Tuhan duduk di langit bizatihi, dengan zatnya. Ya ke Az-Zahabi ada itu? Ya ke? Ya ke Az-Zahabi ada itu? Tahu ke dengar rumah balik dah. Siap dengan akak kita. Nah, kecek pun kata Tuhan duduk. Tuhan di atas dengan zatnya. Bila-bila waktu klik mata Allah kata kan. Bila-bila tangan pun tunjuk Allah kata. Mata atas daripada langit yang tujuh ni memang ada zat Allah Azza wa Jalla. Kita pun tunjuk juga Allah kata, tapi bukan nak isyarat Tuhan duduk jihad atas dah. Nah, isyarat tinggi. Nah, qadar Allah Taala dah. Tu. Jangan ke Az-Zahabi kata Tuhan duduk atas arah dengan zat dia dalam kitab Al-Ulum lil Aliyil Ghaffar. Betul tak? Kita tengok. Tu. Agak nak ambil dia kocek. Ni ambil mana ni? Ahlul kalam wal yunan ni ambil mana akidah dia ni? Ambil daripada kocek sendiri ni dah. Mereka sekadar ada huraian putar belik daripada kocek mereka sendiri, kemudian mereka sengkau kata mereka itu ada di atas jalanan yang benar. Tengok, kita tengok siapa nak ambil dari kocek je. Dah? Ni, tengok. Az-Zahabi wa Amali. Perkataan ulama-ulama tabaqah mengisbatkan ulu Allah Taala dah. Maha tinggi Allah Taala. Dalam ni, nah, juga mari. 1, 2 perkataan beberapa ulama yang mana pandai-pandai ditambah zatihi tu, bizatihi tu dah. Tak ada pun dalam hadis, tak ada pun sahabat salaful ula tak ada sebut pun Tuhan tinggi dengan zatnya atau tak ada. Az-Zahabi dia jujur. Abi kata Tuhan meninggi di atas arah dengan zatnya. Dia tambah bizatihi. Bila mata dia klik Allah kata kita nak klik Allah kata. Dalam kitab ni. Dalam kitab Az-Zahabi ni. Ya ke gitu. Kok sebenarnya Az-Zahabi kritik dah. Kritik perkataan ulama kok tambah bizatihi dah. Tak ada bizatihi tu. Contoh ni dalam menghikayat perkataan Abu Nasir As-Sijzi. Dalam kitab As-Sijzi inilah muka 125 atau cetak kiamat. Dia katakan wa nassa Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi ala anna Allah Ta'ala bizatihi fawqa al-'arsy wa ilmuhu bi kulli makan. Wa nassa dan telah menaskan oleh Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi ala anna Allah di atas bahwasanya Allah Ta'ala tu bizatihi dengan zat dia fawqa al-'arsy. As-Sijzi ni tokoh yang pelik sikit lah. Dia ni memang pelik. Dia isbat orang panggil Tuhan ni ada suara yang koding ke apa, huruf yang koding. Dia ni pelik je. Dan dia ni memang bantah sungguh dah. Imam Abu Hasan Asy'ari ni tebal sungguh Imam Abu Hasan Asy'ari ni.
Tengok. Dia kata kan? Dia kata qala al-Hafiz al-Hujjah Abu Nasir Ubaidillah bin Sa'id al-Waili as-Sijzi fi kitabil ibanah alladhi allafahu fi. Dia kata a'immatuna, bermula para imam-imam kami. Siapa para imam kami? Ka Sufyan ats-Tsauri, seperti Imam Sufyan ats-Tsauri, wa Malikin wa Hammad bin Salamah wa Hammad bin Zaid wa Sufyan bin Uyainah wa Fudail wa Ibn al-Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq. Dia kata muttafiquna ala anna Allah subhanahu wa ta'ala bizatihi fawqal arsy wa ilmuhu bi kulli makani. Dia kata semua imam-imam kami tadi tu muttafiqus, sepakat di atas bahawasanya Allah dengan zatnya di atas arasy dan ilmunya bi kulli makani. Wa annahu yanzilu ila sama'id dunya, dan sesungguhnya Allah turun kepada langit dunia. Wa annahu yaghdabu wa yarda wa yatakallamu bima syaa. Dan sesungguhnya Allah Taala marah, redha dan berkecek dengan siapa dia kehendak, dengan apa yang dia kehendak. Lalu kata Imam Az-Zahabi lah, dia kata qultu, berkata olehku, hadzal ladzi naqalahu anhu masyhurun wa mahfuzun. Ini mana? Ini perkataan anna Allah Taala fawqal arsy itu. Nah, yang telah menakal akan dia akan perkataan tersebut oleh Abu Nasir As-Sijzi itu daripada para imam-imam a'immatina tu, masyhur tu banyak dah kecek. Wa mahfuzun, dan memanglah terjaga perkataan itu. Siwa kalimat bizatihi, selain daripada kalimah bizatihi. Kalimah bizatihi tak ada tu. Fa innaha, maka sesungguhnya kalimah bizatihi itu min kisihi, yang ambil daripada kocek dia sendiri tu. Nah, yang ambil daripada kocek macam abiyah lah, ambil daripada kocek dia tu. Mutakallim ni akidah dia bukan ambil daripada Quran hadis, ambil di kocek dia sendiri. Mereka sekadar ada huraian putar belik daripada kocek mereka sendiri, kerana mereka sangka kata mereka itu ada di atas jalanan yang benar. Ambil di kocek dia tu. Nah, siapa kata? Al-Hafiz Az-Zahabi kata. Nah, fa innaha ay fa inna kalimat bizatihi min kisihi, setengah yang diambil daripada kocek dia sendiri. Nasabah telah menisbahlah ia Abu Nasir As-Sijzi itu akan kalimah bizatihi itu ilaihim, kepada mereka itu a'immatina. Itulah. Jadi basuh kepada imam kami kata gitu, Tuhan dengan zatnya tinggi atas arah, fawqal arsy. Tak ada tu. Para imam kami tak sebut Tuhan meninggi di atas arah dengan zatnya. Tuhan meninggi atas arah juga. Tuhan tertinggi atas arah juga. Dengan zat kau tak ada lah, Quran hadis tak sebut bizat. Jangan duk tambah kan. Tu tidak boleh yujawiz al-Quran wal akhbar, tak boleh. Kita melampaui daripada Quran hadis, tak boleh. La yazidu wa la yanqusu, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sebiji 1% kena ikut apa syarat kata. Bizatihi ni bukan daripada Quran hadis ni, daripada kocek juga. Kocek Abu Nasr As-Sijzi. Abi pun ambil di kocek tu juga, bubuh. Ini kesimpulan hal kocek. Ini kesimpulan hal kocek. Allah tinggi atas arah dengan zatnya. Mana Abi pun ambil di kocek juga, bukan ambil di Quran hadis. Majlis kita tak kecek bila kocek. Tengok. Tu. Ada sesat. Nah, dia kedua.